Hello semua. So hari ni Nadia di KL East. Okay. So actually hari ni adalah Mother's Day. And then my husband dia bawa Nadia ke KL East untuk makan Galah-Galah Seafood Restaurant. Okay. So hari ni kita akan cuba makan seafood lah. Okay. Yeah. Boleh nanti Mami bantu. So siapa dekat sini yang pernah cuba Galah-Galah? Korang boleh tak cuba review sikit ataupun komen dekat bawah. Okay. So hari ni Nadia akan cuba beberapa menu. Nanti Nadia akan share. Actually Nadia happy sebab kita ada birthday, Mother's Day celebration. Okay. So ni husband saya. Jom. Sekejap. Ni Maria. Maria. Nadia excited sebab Nadia tak pernah cuba Galah-Galah Seafood Restaurant. Okay, biasa kita selalu je datang dekat KL East. Nampak tapi tak pernah lah nak cuba. So, hari ni kita akan cuba seafood. Kalau kita tengok udang dia tu besar-besar kalau Nadia tengok review lah. So, hari ni Nadia nak cuba. Banyak. So kita dah dekat Galah-Galah. Okay. So ini dekat depan lah Galah-Galah Restaurant. Hello semua. So sekarang kita dah dekat Galah-Galah Seafood Restaurant KL East. Okay. So surprisingly Nadia memang suka lah sebab dia punya vibe dekat sini memang cantik. So korang boleh tengok ramai betul. So dia punya macam eksklusif, macam cantik lah. Okay, and then apa yang paling best adalah bila anak korang datang sini, tengok, diorang terus bagi pencil color, pencil color dan juga kertas untuk colouring. So anak Nadia sedang colour sekarang. So at least anak-anak tak adalah bosan kan. Haya, are you happy? Okay. Okay, so inilah dia. Dan ini menu for kids. So untuk anak saya. Tengok anak saya daripada tadi lagi duk mewarna je kan. Baguslah bila adanya kertas mewarna dengan pensel warna. Ni pensel warna. Jadi anak-anak tak adalah ganggu untuk kita makan-makan. Bagus kan? Are you finished? Not yet. Boleh pergi menu tu, pergi hotel tu boleh? Sekarang kita tengah tunggu kampion. So dekat sini kita ada menu menu ke boleh ya? Udang galah. Tak ingat lah menu apa. Kejap tak ada WhatsApp. Sekejap. Kita tengok menu apa tadi. Nadia dah lupa dah. Yang ni homemade bun. Okay. So ini kejap Okay, itu adalah homemade bun. Yang ni homemade bun. Okay, lepas tu yang ini yang kampion belum lagi. Ini apa Kejap Nadia dah lupa dah. Oh, yang ni creamy cheese butter udang galah. Nampak sedap. Yang ni creamy cheese butter udang galah. And then yang ini pula adalah dekat dalam ni actually dia ada udang, dia ada sotong dan kalau tak silap dia ada petai. Yang ni dipanggil Kapitan Mixed Seafood in sizzling flame. So inilah 3 menu. Actually ada lagi satu lagi menu adalah udang kan, kamhiong bambu clam tu. Okay. So kita tengah tunggu yang ni lah. Yang ni untuk makanan kanak-kanak. Yang ini dia tempura dengan fries serta ada fried rice, ada buah timun, ada sayur-sayur sikit dan sos. And tak lupa air deterjen.
Elok lah tu. Sebab anak Nadia memang suka air orange. Untuk air pun Nadia tak sure lah air apa. Apa yang Nadia order. Okay, tadi dah Nadia beritahu roti semua dah. Okay. Ni husband saya. Okay, so sekarang Nadia akan try satu-satu je. Okay. Untuk yang ni memang sedap. Yang ni buttermilk dengan buttermilk, udang galah buttermilk dengan handmade bun. Dia memang buat kat sini direct dari kat kitchen. So maksudnya bukan yang beli tak. Baru saja. Tak rugi kalau korang datang sini. Nah, juga air ni. Yang kali banyak betul. Ya. Jom tu sikit lagi je. Macam ni. Macam makan nasi air-air. Ha? Macam ni. Kita makan nasi air-air. Dah sedap. So ni yang Nadia ambil. Buttermilk. Buttermilk apa? Cheese buttermilk udang galah. Handmade roti. Yang ni yang kampiong tadi, yang bambu tu. Ini udang galah yang buttermilk ni lah. And then ini udang yang petai, sotong semua. So kita orang try yang ni. Tapi so far memang worth kalau makan, sedap. Sekejap ya. Memang sedap. Yang ni yang dia recommend makan, memang sedap. Jangan makan nasi. Yang ni. Ya, makan nasi. So sekarang Nadia nak cuba yang apa? Yang mix seafood tadi tu, yang ada sizzling semua tu lah dalam seasoning. So yang ni adalah udang, rasanya udang. Tapi sedap. Saya dah makan dah tadi. Memang sedap. Lepas kalau korang datang sini, korang wajib try yang tu. Memang sedap, worth. Yang ni bukan udang. Yang ni macam seafood. Mungkin dia campur sotong, ayam dengan udang. Tapi sedap. Tak ada seafood, tak ada ayam sini. Oh, ada ayam? Isi ikan. Oh, ikan. Sorry. Isi ikan. Tapi sedap. Ada udang. Ni dia punya udang. Cuba. Udang. Okay, udang ni sangat cantik. Orang kena datang galah-galah. Ini sedap. Sebab Nadia suka
review apa yang Nadia makan. So yang ni memang sedap. Sebab tu lah kalau daripada tadi kalau tengok memang ramai orang. Lepas tu yang terkejutnya Vicky yang bayi dia tu pun ada review kat sini. So korang kalau nak jumpa dia pun ya datang sini. Boleh lah ambil gambar. Ini yang apa yang panggil? Bamboo kampion kan? Bamboo clam kan? Yang ni bamboo clam kampion. Yang ni pun sedap juga. Like, nampak? Isi dia pun besar-besar juga. Itu macam mana? Saya nak order ke mana hari ni? Mesti pakai. Tiga pun. Okay. Boleh kan? Apa yang nak order lah? Boleh jadi order. Boleh? Baby pun nak bayar ke mama baby attack Baby jam hari ni, mana baby tak dapat? Ha? Okay, hari ni actually Mother's Day. So my husband did bring Nadia dekat kedai galah-galah. So memang sedap. Korang pun mesti datang. Sekejap Sekejap lama lah. Dia ada petai kan? Dia ada petai kan? Yang mix tu dia ada petai. Tengok nampak tak ada petai? Tak eh? Dia nak tambah nasi sebab sedap sangat. Okay, makan banyak sikit ya? Sekejap saya nak ambil video husband saya dengan anak saya. Yang sedap tak yang? Oh, kejap. Ha? Yang anak saya pun makan juga. Ni anak Nadia makan yang tempura tadi tu. Ni. Dengan nasi. Dia makan, memang dia makan lah. Ni. Yang cuba bagi rating berapa? 55. 5/5. Wah, sedap ni 5/5. So korang boleh try tengok. Wah, banyak juga portion dia. Jom kita makan lagi Ini tadi anak Nadia colour tadi. Nanti dia dah colour tu baru dia nak makan. Kalau tak dia lagi tu lah dia nak colour. Tapi bagus lah. Maksudnya kedai ni dia ada insentif untuk elakkan kanak-kanak tu daripada ganggu parents untuk makan kan. So dia bagi dulu lukisan ni untuk anak-anak mewarna. And then dia orang siap bagi ni lagi, okey? Bagi colour. Nampak? Ya, simpan lah yang ni buat kenangan. So yang petai tadi Nadia nak makan juga petai tadi. Sedap. Ada pun tak? Ada buat. Ha? Kau sejuk campur nasi pakai. Saya rekod. Yang Nadia order. Okay. Last ni Nadia nak makan udang galah. Udang galah dia besar.
Yang ni yang buttermilk tadi. Yang mana mah? Ada cicah dengan tu. Cicah dengan roti. Even kuah dia kalau makan dengan nasi pun okey. Sedap. Mari makan. Nak go playground? Yummy or not? Yummy. Like this or not? Do like this? So mommy like this. Like this or not? Ni makanan so ada fried rice, ada fried, actually tadi ada tempura, and then ada watermelon, dan juga ada sayur-sayur lah. So siapa-siapa yang makan sayur ni dia akan makan ni kan. Tapi anak Nadia ni tak makan. Dia makan apa? Dia makan nasi dengan fries je. So sebab ini so far actually kat sini macam kids friendly lah. So kalau korang ada anak, korang jangan bimbang lah. Maksudnya korang boleh je bawa anak korang tu untuk makan dan order yang kids friendly. Kids friendly pula, kids meals, okay? Anak-anak Nanda pun cakap sedap. Sedap kan? Sedap tak? Okay, so sekarang kita akan makan kita punya dessert. So kita punya dessert adalah yang macam ni. So ini adalah glutinous rice tu macam mana entah. Ni. So dia macam ada ginger macam tu. Tapi sedap lah, ada kuah. Ada panas sikit lah. Tapi sedap. Saya ni okey lah kan. Siapa yang tak pernah try tu boleh datang try lah yang ni. Sedap, sumpah sedap. Okay, jangan makan ni. Panas. Sedap. Cuma Nadia tak suka yang dalam tu sebab red bean. Red bean ke pun tak yang ada dalam tu. So Nadia tak suka sangat. So Nadia akan makan kat luar saja. Oh ni. Apa tu dia? Glutinous rice ball ada betul lah. Ambil dah gambar ni. Okay, so itu sahaja. Tak? Ya. So siapa yang nak datang dekat sini, korang boleh dah order apa yang korang tadi. Buttermilk, yang seafood tadi dengan bamboo shellfish, bamboo clams ke apa kan. Tapi Nadia tak tahulah yang tu kan. Tapi ni favourite husband Nadia actually. Dan dia pun cakap dia approve sedap. Okay. So itu je review Nadia. So yang ni memang boleh makan lah. So maksudnya korang boleh datang dan cuba. Sebab Nadia pun mungkin akan repeat lagi. Sebab sedap. Sedap tadi. Kalau tak sedap, Nadia akan cakap tak sedap todong lah, takkan nak suka orang makan benda yang tak sedap. Tapi ni memang sedap. Dan dia pun banyak portion, large portion lah.
Nadia makan nasi habis, tapi lauk pula tak habis. Husband Nadia lah yang habiskan, dia tu pula yang tak habiskan nasi. Terbalik. So anak Nadia pun cakap sedap. So memang so itu sahajalah. Lupa. So untuk rating Nadia akan bagi 5/5. Memang sedap. Okay? Bukan nak puji tu, nak kotak. Ini memang review ikut. So korang yang mana berada berdekatan dengan KL East Mall, korang boleh try Galah Gala Seafood Restaurant. So itu saja. Bye. And Happy Mother's Day to siapa-siapa je ibu-ibu dekat luar sana. Nadia ucapkan Happy Mother's Day. Semoga happy selalu. Bye. Why do you want to play? Sana kursi lah. So sekarang kita orang dah settle makan Galah Seafood Restaurant. Overall sedap. Dia punya dessert pun sedap. Glutinous rice ball. Okay. Air pun sedap, semua sedap lah. Makan pun sedap. Dia memang kenyang lah. Okay. So sekarang Nadia nak teman anak Nadia main sebab dah semalam actually kita orang nak pergi playground tapi dia tak sihat sangat. So kita orang tak bagilah dia main playground. Tapi dah semalam bila balik rumah asyik minta je. So lalas kita orang datang sini lah main sand. Okay. Ayah. 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 So sekarang kita akan tunggu dia main. Lepas tu baru kita balik ke. Mana pergi habis normal tak? Oh. Apa letak saya? Headphone. Okey lah dia. So husband saya nak pergi ke Harvey Norman. Tu kat sana Harvey Norman. So Nadia malas nak pergi. So Nadia akan tunggu anak dia habis main lah. Okay, so far untuk review tadi memang sedap. So kalau korang nak cuba udang galah yang fresh, sedap, korang boleh datang ke Galah Seafood Restaurant. Harga pun not bad, affordable. So kalau korang nak buat celebration like Mother's Day, birthday celebrations, Father's Day, apa-apa korang boleh terus datang ke sana. So itu je. Okay, so kita jumpa lagi.